adalah 3 pelaburan yang bakal meletup 10 tahun dari sekarang. Ramai sibuk cari pelaburan jangka pendek. Tapi orang bijak selalu pandang jauh ke depan. Kalau nak bina kekayaan sebenar 10 tahun dari sekarang, fokus pada 3 benda ni je. Yang pertama sekali, emas fizikal dan logam berharga. Aset sebenar yang kebal inflasi dan krisis. Bank Pusat pun tengah beli gila-gila emas ni tau. Sebab apa? Potensi kenaikan emas adalah 10% setahun. Ianya adalah harta sebenar, bukan nombor atas skrin. Yang kedua, syarikat berteknologi berasaskan AI dan tenaga bersih. Dunia baru dikuasai oleh AI, automasi dan tenaga hijau. Macam zaman internet dulu, siapa mula awal, dia akan menang besar. Potensi pulangan 5 hingga 10 kali ganda kalau pilih syarikat yang kukuh. Yang ketiga, hartanah strategik. Tanah semakin terhad, populasi pula makin meningkat. Unit kediaman dan tanah di kawasan berkembang akan menjadi lombong emas masa depan. Pulangan sekitar 4 hingga 8% setahun plus pendapatan sewa pasif. Kesimpulan bijak, campurkan 3 bentuk pelaburan ni. Emas untuk lindungi nilai, teknologi untuk pertumbuhan, hartanah untuk kestabilan. Itulah formula kaya yang kekal, bukan kaya sekejap je. Siapa yang belum ada emas macam ni, boleh mulakan hari ini untuk daftar akaun public gold percuma je. Rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.